Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam Assalamualaikum pagi ini. Alhamdulillah, di mana agaknya destinasi anda semua. Kalau dah selamat tiba di kampung, Alhamdulillah. Kalau yang baru nak memulakan perjalanannya hari ini, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Mudah-mudahan selamat sampai di destinasi masing-masing, insyaAllah. Amin. Baiklah, dalam Assalam Biz kali ini kita bersama dengan Yayasan Mihrab. Tentunya macam-macam perasaan kan hari ini. Berbagai rasa sebab pun ada sebelum Ramadan meninggalkan kita. Bersama dengan Duta Yayasan Mihrab, tentunya kita nak bersama dengan yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebelum Ramadan meninggalkan kita, Ustaz, tinggal lagi beberapa jam sahaja lagi untuk kita menikmati. Inilah apa orang kata hari-hari kemuncak yang Allah hadiahkan untuk kita. Betul. Maksudnya hari-hari yang kemuncak yang mana yang tak dapat pada hari-hari yang lain. Hanya pada bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang paling mulia sekali, subhanallah. Dan sebelum Ramadan meninggalkan kita, Ustaz, bagaimana caranya untuk kita terus memanfaatkan bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan kita tak meninggalkan, tak membiarkan roh Ramadan yang tengah cantik ibadah kita segalanya ini. Untuk bulan-bulan yang lain ni kita tinggalkan dia nanti. Sayang sekali Ustaz. Silakan. Bismillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sudah sangat pantas masa berlalu, kita dah berada di penghujung daripada bulan Ramadan dan esok kita akan sambut hari kemenangan. Hari kita kembali kepada fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang berkaitan dengan suasana hati. Suasana hati yang disebutkan dalam kitab orang-orang soleh pada ketika ini, ketika nak tinggalkan Ramadan, hati mereka hiba. Hati mereka haru dan sangat sedih kerana meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang mana di dalamnya Allah SWT lipat kali gandakan cahaya, keberkatan dan ganjaran pahala untuk setiap ibadat yang dilakukan, untuk setiap taqarrub, untuk setiap zikrullah, untuk setiap ayat Quran yang dibaca, untuk setiap rakaat demi rakaat yang ditunaikan dan juga pada setiap ringgit yang diinfakkan di jalan Allah SWT. Orang-orang saleh mereka sudah pun merasakan bahang bahawa mereka nak tinggalkan bulan Ramadan, dan apabila Ramadan selesai mereka berkabung selama 6 bulan. Orang-orang saleh hati mereka yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, Ramadan akan pergi. Tetapi mari kita sama-sama muhasabah. Apakah roh Ramadan yang dapat berbekas pada diri kita? Apakah perubahan diri yang terdapat pada diri kita untuk kita bawa keluar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan suasana hati kita? Adakah kita telah mendapat suasana hati yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan dan pemurah, tetapi di dalam bulan Ramadan baginda menggandakan lagi, melipat kali gandakan kepemurahan dan kedermawanan Rasulullah SAW. Adakah hati kita sudah terlerai daripada kecintaan dan terpikat kepada dunia, ataupun masih lalai dan juga masih terhanyut dengan buaian dunia? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengecam ataupun mengancam, memberikan ancaman kepada orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka tetapi mereka tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Allah Ta'ala mengatakan bahawa amat malang dan amat rugi orang yang kami berikan rezeki kepada mereka tetapi mereka berkira-kira untuk bersedekah. Mereka begitu berhitung-hitung untuk nak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menyangka bahawa harta mereka itu dapat mengekalkan mereka. Mereka takut fakir miskin, sedangkan janji Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya. Maka di sini peluang yang masih terbuka kepada kita. Ini adalah pecutan terakhir kita untuk merebut dan juga berlumba-lumba untuk mendapatkan perhatian yang khusus daripada Allah SWT, untuk meraih dan juga mengecapi segala keberkatan dan cahaya yang masih Allah Ta'ala masih kekalkan lagi sehingga ke penghujung Ramadan waktu maghrib nanti. Apa saja amal ibadah yang kita lakukan, ia tidak akan sama lagi apabila ia dilakukan di luar daripada bulan Ramadan. Tapi apa yang kita ingin dapatkan adalah roh Ramadan itu terus terbekas dan kekal dalam kalbu kita. Di sini saya ingin majak kepada sidang penonton yang dirahmati Allah SWT untuk bersama dengan kempen Bina Bersama, untuk menyumbang kepada kempen Bina Bersama yang dijalankan oleh Yayasan Mihrab, yang mana Yayasan Mihrab adalah sebuah badan pengurusan kebajikan yang bukan sahaja memberi perhatian pada satu masjid, tetapi banyak lagi masjid, banyak surau dan institusi pengajian, tahfiz, madrasah dan juga menyantuni fakir miskin, asnaf dan golongan yang memerlukan. Jadi pada ketika ini kita berada pada penghujung daripada bulan Ramadan, kita ingin tunjukkan lagi kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hati kita terpaut untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, siapa yang bantu agama Allah, Allah bantu dia. Jadi saya mengajak tuan-tuan untuk bersama kami, Yayasan Mihrab, untuk bantu salah satu masjid yang sedang di dalam bawah radar perhatian kami, iaitu Masjid Wan Cik Arifin. Untuk baik pulih masjid yang telah berusia lebih daripada 100 tahun, masjid yang uzur tuan-tuan, masjid yang banyak rosak teruk. Tiang-tiangnya dimakan anak-anak yang nak menyokong, bumbung dimamah oleh anak-anak dan juga dimakan zaman. Dan juga sistem pendawaian banyak rosak teruk. Bayangkan rumah kita baru 10 tahun pun macam-macam maintenance kita kena fix up. Ini kalau masjid yang telah berusia lebih daripada 100 tahun. Dan ini adalah peluang yang terbuka kepada kita untuk membantu Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Pulau Pinang ini. Kami perlukan sumbangan dan dana daripada tuan-tuan, dan alhamdulillah buat masa ini untuk sebagai makluman, proses pembaik pulih telah pun bermula. Sedikit demi sedikit dengan sumbangan dana yang tuan-tuan telah sumbang kepada Yayasan Mihrab, kami telah mula menyumbangkan kepada ahli jawatan kepada masjid untuk betulkan dulu apa yang menjadi prioriti, iaitu terutamanya tiang-tiang yang menyokong bumbung. Kerana struktur bumbung telah rapuh dan ianya begitu bahaya untuk keselamatan jemaah, dan telah ditukarkan kepada besi rangka biru yang lebih teguh dan kukuh, dan juga sistem pendawaian dan juga pintu gerbang dan juga beberapa penyelenggaraan seperti atap dan sebagainya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyumbang, tetapi kami dan ahli jawatan kawasan masjid masih memerlukan lagi dana dan sumbangan tuan-tuan. Dan seperti akhir Ramadan, saya merayu dan saya mengajak kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT untuk terus menyumbang. Dan mudah-mudahan dengan sumbangan kita, rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati, Allah jadikan ia asbab agar musibah terjauh daripada kita. Keafiatan diberikan melimpah ruah kepada kita, dan mudah-mudahan setiap sumbangan dan ringgit yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jauhkan kita daripada segala macam penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sebaik-baik sedekah adalah sedekah kamu yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari akhirat kelak, dalam keadaan kedahsyatan hari kiamat, orang yang akan dinaungi bawah arasy Allah SWT adalah orang-orang yang hati mereka terpaut kepada masjid. Maka apabila kita bantu masjid, kita baik pulih masjid, kita bina masjid, maka kita makmurkan masjid tersebut, di situ adalah pautan kepada masjid di bawah naungan arasy di hari akhirat kelak. Jadi saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, akaun bank pun telah tertera di kaca TV anda boleh screenshot dan ambil gambar siap-siap, dan sumbanglah. Jangan bertangguh-tangguh, kerana kita tak tahu, mungkin ini adalah Ramadan yang kita yang terakhir. Kita tak tahu kita akan sampai lagi ataupun tidak Ramadan yang akan datang. Dan juga anda boleh scan QR code yang tertera, dan anda boleh tetapkan secara konsisten secara bulanan amount yang hendak diinfakkan. Mudah-mudahan Allah pandang kita, Allah terima seluruh amal ibadah kita dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Allah jadikan ia asbab peningkatan rohani kita, peningkatan makrifat kita, dan peningkatan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas doa-doanya. Saya rasa macam terkesan duduk kat sebelah Ustaz, kesan-kesan positif daripada kata-kata Ustaz, masya-Allah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah dan bulan latihan tubi, masya-Allah. Kita berjaya lakukannya, masya-Allah. Itu petanda yang kita akan berjaya juga untuk bulan-bulan yang lain, dan kita mampu lakukan amal ibadah, segala amal ibadah wajib, sunat dan sebagainya, insya-Allah. Kita gandakan lagi selepas ini, mudah-mudahan. Ustaz, maafkan saya juga andai ada terkasar, tersalah bahasa di mana-mana Ustaz. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan bulan Syawal nanti dapatlah kita bersua lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan minal aidin, insya-Allah. Insya-Allah, amin amin. Terima kasih Ustaz. Yang dihormati Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab. Semoga dipermudahkan usaha untuk kita menjaga banyak lagi masjid-masjid warisan yang lain di bawah Yayasan Mihrab, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.